Kau akan sentiasa kalah dengan aku. Kau kalah. Kau kacau minda budak ni. Macam kau kacau otak aku. Tapi kau takkan menang. Lebih baik bertikam dari bicara tanpa usul periksa, wahai. Jangan fitnah sesiapa. Perkara yang dilihat dengan zahir mungkin tak sama pada hakikat. Sejarah tetap sejarah, Usoh. Masa depan Allah yang tentukan. Kau boleh berpihak pada sesiapa pun. Alangkah buruknya sikap seorang hamba yang membiarkan saudara sendiri ditindas. Melanggar arahan aku. Tapi tak semua arahan itu betul, Tuan. Kau dah lupa asal usul kau, Wawang. Apakah kau lemah kudrat atau kau lemah iman? Apa yang dah mereka lakukan pada kamu sampai jadi macam ni? Inilah ujian pada orang yang menegakkan keadilan, ayah. Mereka takkan dapat runtuhkan jiwa dan semangat Muhammad, ayah. Ayah akan usahakan cari jalan untuk bawa kamu keluar dari tahanan askar Britsi. Ayah, jangan sesekali menggadaikan bangsa kita semata-mata nak membebaskan Muhammad, ayah. Muhammad, janji dengan Mat, ayah. Janji dengan Mat yang ayah takkan jadi pengkhianat. Mungkin perangkap. Aku tahu. Tapi kita kena pergi juga. Aku akan bantu kau. Budak baru nak bagi bantuan pada orang yang dah lama dalam bidang ni. Aku dah solvekan beratus kes. Kau berkerat? Biar baru berapa kerat. Asalkan jangan berkarat. Beringatlah semua. Satu kesilapan dari pihak kita hanya akan mengukuhkan lagi kedudukan. Bertindaklah dengan menggunakan akal dan bukannya ikutkan hawa nafsu semata-mata. Itu pegangan aku. Tapi kau kena ingat, zaman berubah dan cara juga berubah.